Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala imma wal mahdiin wassallim taslima. Okey, berjumpa lagi dengan saya. Saya nak berkongsi dengan anda tentang bulan puasa. Yang mana saya beritahu yang saya kenal Ahmadi ni adalah disebabkan mereka menyatakan bulan puasa sebenar adalah bulan 12. Daripada situ saya kaji. Okey, saya berkaji tentang Ahmadi, tentang agama ni, dan saya dapati sebab apa puasa tu berubah disebabkan ni. Nabi Muhammad menggunakan kalender solar iaitu sebanyak 365 hari dalam setahun. Dan Ramadan tu sentiasa jatuh pada bulan Disember. Yang menukar kalender Islam menjadi kalender lunar ialah Umar. Bila dia tukar macam tu, so dia dapat 354 hari dalam setahun. Maka berganjak 11 hari setiap tahun. Dan disebabkan itulah selepas kewafatan Nabi tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang sebenar. Okay. Anda boleh tengok kat sini yang mana kalender yang sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ikut. Kita bukan sekarang ni bukan ikut Nabi tau, tapi lebih kepada mengikut Umar. Umar tu bukan Nabi, dia hanyalah sahabat, tapi sahabat yang orang kata murtad selepas kewafatan Nabi. Apa yang dia buat kepada Rasulullah terus sangat-sangat tragis lah cerita dia. Tapi ramai orang Islam hari ni terlalu sayang kepada para sahabat ni. Bila kita katakan Umar tu membuat khianat kepada Nabi, anda akan kata yang kami ni adalah Syiah sebab Syiah membenci para sahabat. Sebab apa Syiah tu benci sahabat? Sebab Syiah lebih tahu apa yang para sahabat telah buat selepas kewafatan Nabi. Dan punca kewafatan Nabi pun adalah berpunca daripada para sahabat ni juga. Okey, sekarang anda dah tahu kan kenapa Ahmadi tidak berpuasa sama seperti yang mana orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Syiah berpuasa sekarang ni. Kita tak mengikuti ulama yang orang kata nak tengok tarikh bila anak bulan tu keluar, nak nentukan puasa tu bila, raya tu bila, kan? Tak ada. Sekarang ni dalam Ahmadi tetap bulan 12. Tak pernah berganjak daripada ialah selepas diberitahu oleh imam kami, itulah bulan puasa kami yang sebenar. Dan malam Lailatul Qadar pun dah tetap. Dia dah bagi tahu tarikh Lailatul Qadar, tak perlu nak tunggu 10 malam terakhir. Okay. So, buat apa nak susah-susah nak tunggu? Bagi saya, apa yang imam kami sampaikan tu lagi mudah. Okay. Okeylah, itu sahaja perkongsian daripada saya tentang Ramadan. So, anda sekarang berpuasa di Ramadan yang salah. Okeylah, selamat berpuasa kepada anda yang sedang berpuasa tapi tidak bagi Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi.